Salam hormat, bintang muda bola sepak negara, Arif Aiman Hanapi, membuktikan bahawa taringnya bukan sahaja tajam di atas padang, malah kini mula menyinar di pentas permodelan. Pemain sayap berbisa JDT ini secara rasmi telah dilantik sebagai duta eksklusif jenama pakaian terkemuka, ELRA, bagi tahun 2026. Meskipun dikenali dengan kelincahan menggelecek lawan, penglibatan Arif Aiman dalam dunia fashion menyelahkan sisi berbezanya yang lebih matang dan berkarisma. Pengumuman dibuat menerusi video pendek oleh pengasas ELRA, El Azman, yang menampilkan jersey ikonik nombor 42. Selaras dengan visi jenama, pemilihan Arif mencerminkan imej atlet yang kreatif, merendah diri, dan sentiasa ingin menjadi lebih baik. Arif Aiman menyertai barisan juara lain di bawah naungan ELRA seperti Hafiz Syahrin, Johan Azali, dan jaguh dunia Superbond. Langkah ini memperkukuhkan status Arif Aiman bukan sekadar pemain bola sepak, tetapi sebagai ikon gaya hidup yang mempunyai pengaruh besar di luar padang hijau.